Hai semua, nama saya Khairi. Saya dah menolong berpuluh ribu orang untuk mendapatkan perut kempis. Sekarang ni saya nak share kepada anda 3 cara untuk dapatkan perut kempis tanpa bersenam. Okey, so ramai yang tanya kepada saya, kalau tak bersenam ni boleh ke lemak nak hilang? Jawapannya boleh. Okey, so apa yang anda perlu buat? Anda perlu tingkatkan metabolisme anda. Ada 3 cara untuk tingkatkan metabolisme dalam badan. First kali, anda boleh minum kopi atau teh tanpa gula. Okey, make sure jangan minum gula, sebab kalau anda minum gula dia akan jadi lemak. So contoh untuk saya minum Nescafe lah. Saya letak Nescafe, saya letak air panas, saya minum setiap pagi. Okey, kemudian anda pun boleh buat, anda boleh minum kopi ataupun teh ni 15 minit sebelum makan, supaya dia akan tingkatkan metabolisme anda, dan kalau anda makan tu lagi senang untuk dicernakan. Nombor 2, time breakfast anda pun boleh makan protein. Okey, so protein maksudnya macam ayam, ikan, telur ke. Okey, please jangan makan carbs, karbohidrat macam contoh roti ataupun nasi lemak ke. Okey, sebab apa? Sebab kalau anda makan protein sahaja time breakfast, anda akan kurang rasa lapar untuk satu hari itu. Okey, so bila anda makan kurang, lebih kuranglah lemak terbentuk dalam badan. Kemudian benda yang paling penting sekali, anda perlu minum air putih ataupun air kosong tu at least 2 liter setiap hari. Okey, sebab apa? Sebab kalau air tak cukup dalam badan, susah badan anda tu nak bakar lemak. So make sure cukup. Contoh untuk saya letak bekas air di meja saya di office. So saya akan minum 2 liter at least setiap hari. Okey, so sekarang saya nak share kepada anda, ataupun saya nak tanya kepada anda nak tak cara yang lebih mudah ataupun cepat? Okey, anda boleh gunakan ubi jagar. So ubi jagar ni dalam bentuk minuman. Anda minum 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Apa yang dia buat, ia akan tingkatkan metabolisme anda, dan dia akan bakar lemak anda walaupun anda tengah tidur. Okey, sebab dalam ubi jagar ni ada ingredient seperti bawang putih yang diketahui dah buat clinical study, memang dia akan tingkatkan metabolisme anda. Kemudian bagi yang suka makan pula, yang suka maksudnya yang makan susah nak kawal selera makan dia, anda bila makan je ubi jagar ni, anda akan sentiasa kenyang. Okey, lemak juga akan suka terbentuk dalam badan, sebab kita ada gunakan delima. Delima tu pun memang kalau contoh you makan, dia akan attack lemak tu dulu sebelum dia melekat dalam badan. Alright, okey, so ini result yang saya dapat dalam masa tak sampai 3 minggu. Kalau situ nampak perut saya besar. Okey, 3 minggu lepas tu dia jadi okey. Ni baju merah sama baju merah ni. Alright, so kalau anda berminat, sekarang kita ada buat promosi besar-besaran, promosi pengenalan. Anda boleh komen PM di bawah, dan saya atau tim saya akan follow up dengan anda. Okey, so apa yang anda tunggu lagi? Please komen PM di bawah, dan please share video ni, sebab ada 3 tips tadi tu memang sangat-sangat berguna kepada mereka yang nak kempiskan perut tanpa bersenam. Okey, so kita jumpa nanti. Bye bye.